Kak umur 22, bukan budak-budak lagi dah. Kak dah dewasa dah. Kak dah matang dah. Kak kena buat persiapan untuk menjadi seorang isteri dan ibu. Betul, Kak duk ngaji lagi. Tapi 22, Kak target lah 25 kahwin kan. Kak target 25 kahwin. Mulai hari ni, Kak curi-curi masa sesekali buat semayang hajat khas 2 rakaat, niat untuk minta suami dengan Allah. Ya Allah, aku minta suami yang baik imannya, baik amalnya, baik akhlaknya, baik pendapatannya. Ramai orang, hari ni 4 orang dah, umur 38, umur 40, tak pernah semayang hajat. Semayang hajat minta murah rezeki, badan sihat, tu je. Minta suami tak pernah. Dia kena minta. Nah, minta suami yang baik, baik imannya, baik amalnya, baik akhlaknya, baik pendapatannya, untuk aku sempurnakan agama aku. Kena minta nah. Nah, 24, 25 kahwin. Jangan lebih pada 25. Kan? Tak boleh, tak boleh, bahaya. Tak boleh. Mudah jadi tumpuan setan kalau lebih pada 25 tak kahwin. Mudah jadi sarang penyakit. Mudah jadi buruan puak-puak jin setan kalau lebih-lebih ni. Kak nak sambung ngaji master PhD, ambil pi lah 14 kali PhD pun 25 kena kahwin dah. Nah, bab nak mengaji kita tabik kan, tapi bab kahwin kena jaga. Sebab pasal apa kena kahwin Ustaz? Gatai sangat akan nak kahwin? Bukan. Sebab ni perintah agama untuk sempurnakan agama, untuk melahirkan anak-anak yang kita didik jadi orang beriman dengan Allah. Bukan pasal nafsu. Nak semua tipu daya je nafsu ni noh. Noh. Lama-lama jemu je, bohong semua noh. Tak, kita kahwin untuk gembirakan Allah. Sementara perjalanan ke syurga, pelaburan. Sementara kita nak pergi ke syurga. Rumah kita, kampung kita sebenarnya di syurga. Boleh? Okey, alhamdulillah.